Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak suka kepada sesuatu seperti mana sukanya kepada seseorang nabi yang elok suaranya, di mana dia berlagu membaca Al-Quran, yakni dengan menyaringkan suaranya. Babut tasydid fi man hafizal Quran thumma nasiyahu. Ini bab ancaman terhadap orang yang hafal Quran kemudian melupainya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubadah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesiapa pun yang membaca Al-Quran kemudian dia melupainya, melainkan dia akan menemui Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan berkusta. Babun unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ini bab Al-Quran diturunkan mengikut 7 cara. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, katanya saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, saya telah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqan tidak sebagaimana yang saya baca. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar saya membacanya. Hampir-hampir aku bertindak cepat terhadapnya, tetapi aku membiarkannya sehingga dia selesai. Setelah itu aku menyentap dia dengan selimutku, atau dalam satu nuskhah menyentap dia dengan selimutnya. Aku pun membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar dia ini membaca surah Al-Furqan tidak seperti mana yang engkau ajar aku membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bersabda kepadanya, Iqra, bacalah. Dia pun membaca. Yani Hisham, dia membaca bacaan yang aku telah mendengar dia baca sebelum itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, hakadha unzilat, demikianlah ayat ini diturunkan. Kemudian beliau berkata kepadaku, engkau baca. Saya pun baca, yakni kata Umar. Maka Nabi SAW bersabda, demikianlah ayat ini diturunkan. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, sesungguhnya Quran ini diturunkan mengikut 7 cara, yakni 7 cara bacaan. Faqra'u ma tayassara minhu, oleh itu bacalah mengikut mana yang termudah daripadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ma'mar, katanya Zuhri berkata, sebenarnya perbezaan bacaan itu dalam perkara yang sama, tidak berbeza dalam hal ataupun dalam bab halal dan haram, itu tidak berbeza. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Nabi SAW bersabda, wahai Ubay, sesungguhnya telah diajar kepadaku bacaan Al-Quran. Maka dikatakan kepadaku mengikut 1 atau 2 cara. Malaikat yang berada di sampingku berkata, kamu katalah mengikut 2 cara. Saya pun kata mengikut 2 cara. Lalu dikatakan kepadaku mengikut 2 atau 3. Malaikat yang ada bersamaku berkata, kamu katakan mengikut 3. Saya pun kata mengikut 3, sehingga sampai kepada 7 cara. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, laisa minha illa syafin kafin, tidak ada satu pun daripadanya melainkan syafin,
melainkan menjadi penawar dan kafin, mencukupi, memadai, lagi mencukupi ataupun memadai. Jika engkau kata sami'an aliman azizan hakimah, yakni tidak mengapa, malam takhtim, selagi engkau tidak sudahi sesuatu ayat azab dengan rahmat atau ayat rahmat dengan azab. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bahawa Nabi SAW pernah berada dekat kolam Bani Ghifar. Tiba-tiba beliau didatangi Jibril. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah menyuruh engkau mengajarkan umatmu membaca mengikut satu cara. Nabi SAW bersabda, aku memohon kepada Allah keampunan dan maghfirahnya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu membaca begitu. Kemudian Jibril datang lagi kali yang kedua. Fadzakara nahwa hadza, Nabi SAW menyebut seumpama itu lagi, sehingga sampai kepada 7 cara bacaan. Kemudian Jibril berkata, sesungguhnya Allah menyuruh engkau mengajar umatmu membaca mengikut 7 cara bacaan. Maka mana-mana cara bacaan yang mereka baca itu adalah betul. Cara mana yang mereka baca, mereka betul dalam bacaannya. Kita ada lagi sambungan bab sebelum ni, iaitu bab kaifa yustahabbu at-tartil fil qiraah ataupun bab istihbab at-tarassul, bab elok membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Dalam bab tu banyak dah kita sudah baca hadis-hadisnya, dan ini adalah yang terakhir. Riwayat daripada Abi Hurairah yang terakhir, iaitu Rasulullah SAW bersabda. Tadi kita terjemah Allah tidak suka kepada sesuatu. Satu maknanya azina. Satu lagi azina dengan makna Allah tidak mendengar sesuatu. Tidak mendengar sesuatu, mana diberinya perhatian yang khusus kepada bacaan ini, dan tidak diberi perhatian seperti itu kepada yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, azina dengan makna redha. Allah tidak redha kepada sesuatu seperti mana dia redha kepada seseorang Nabi yang membaca, yang elok suaranya, sedap suara dia, dan seterusnya. Jadi ada beberapa makna. Kemudian yang kedua, ma adina Allahu li syai'in ma adina. Ma yang pertama tu ma nafi. Ma yang kedua tu ma mausul, orang panggil. Yani mislama adina ataupun kama adina, seperti mana. Sebab tu kita terjemah begitu tadi, seperti mana dia redha, ataupun dia suka, dia berkenan, ataupun dia dengar. Itu beberapa makna tadi kan. Li nabiyyin hasanis saut. Siapakah nabi yang dimaksudkan di sini? Nabi yang elok suaranya. Dia baca Al-Quran dengan berlagu. Ada dua pendapat sini. Yang pertama, nabi ini tidak nabi kita, mana-mana nabi. Mana-mana nabi lah. Tapi kita kena pakai Quran. Yataghanna bil Quran di sini bukan dengan makna Quran ini, Quran kita. Quran di situ dengan makna al-maqru, apa yang dibaca. Yani kalau Nabi Musa dia baca kitab Taurat, kalau Nabi Isa dia baca kitab Injil, dan begitulah yang lain-lain. Quran dengan makna maqru, yang dibaca.